Banyak. Awak banyak sangat JPJ ni. Sini ada JPJ gak lah. Serius tak tipu punya. Sayang betul. Sayang betul tak ada record video Mak Kri exit tadi. Oh, wish. Yelbow ke? Boleh yelbow situ. Yelbow. Betul confident orang kata ya. Confident lah. Habis pun banyak dah saya kata confident ni tu. Sorry bang. Saya newbies. Okay, so alhamdulillah guys, kita finally jumpa juga Abang Faiz kita. Ayah, dia pergi exit kat Tapah pula. Tak pernah orang ride naik ikut Tapah Peladaian Utara. Tapi tak apalah, at least kita tahu dah dia selamat and dia ada je. So kita akan report atas. Ada cyclist daripada luar negara saya. Mak Kri kita dia sailang kita macam kita ada enjin tu. Tak padan 250. Yang pun tengoklah dia pakai tayar apa, macam pemadam, pakai habis, tak ada suit tu. Jadi tayar dia. Tak ada apa, tunggu. Saya kebah tangan ni. Tayar rosak. Mak Kri sailang saya berapa kali, Bang Zack? Berapa kali dia potong saya dalam corner. Hai, potong luar tu kuajak betul. Potong dalam takut
Dah Faiz ada sana lah. Ni mungkin kita nak bagi semua orang lepas dulu lah. So Arwan macam biasa, kalau panas dia susah nak start. So kita usahakan lah apa yang boleh. Kalau seorang-seorang jenuh apa Zek tu? Kunci mana? Bismillah. Cik Faik. Oh boleh, alhamdulillah. Kami main sini lah Abang Zek, tunggu sini. So sekarang kita dah keluar daripada BHP lepas isi minyak. So kita akan directly menghala ke kedai makan tu apa? KHM. Okay guys, kita sambung bersiaran. Macet guys. Ada? Tahan tak? Macet guys, ada roadblock guys. Kita senyum angkat visor tak apa dah. Mudah-mudahan lah. Oh. Okey, arah adik pun lepas jugalah. Bismillah. Oh ya, dia duduk tengah-tengah jalan. Belah double line. Okey. So nak duduk mana? Kiri ke kanan? Paling kiri. Baik, terima bos. Bismillah. Oh, tak ada. Dia pun tak tengok sini. Oh, dia pun tak perhati pun. Alah, hai. Dia pun lagi tahan belah sana. Ya. Lah, orang dah kata red capcai senang menyelit. Sibuk nak buat motor besar. Macam orang lain tak ada motor besar. Boleh, kami ada parking. Dia depa tanya ni kat sini, ni kat mana lah? Cuba tengok. Kat mana tak tahu. Ya Allah. Tolong bagi tahu Zek ni kat mana ni? Bagi ni. Bagi tahu sikit kat mana lah kita? Biru genting. Selesai alhamdulillah, kita dah selesai makan. Sekarang kita akan straight away pergi ke Kia Farm, entahlah apa nama dia. So kita nak pergi Kia Farm tadi macam aku cakap. Kita nak, depa nak singgah beli apa-apa untuk markah ke, untuk girlfriend ke, bini ke, skandal ke. Boleh lah datang tu. Kita ada kat Petronas. Depa duk isi minyak. Aku nak pergi tanda. Betul jahat orang depa. Apalah, aku nak tanda lagi kita kat Radin. Saya bang. Abang tengoklah saya bang. Hehehe, saya tak bayar. Hehehe, tak bayar. Ye. A few moments later. Mula-mula kita dah sampai, kita dah pergi makan dekat KHM Strawberry. Next kita pergi singgah isi minyak dekat Petronas tadi Petronas. And then ada yang nak beli belah strawberry apa semua. Dah settle dekat Kia Farm. Apa nama dia? Sungai Palas ni kami tak pergi lah. Abang Zek, saya kat Abang Zek lah. So dah selesai lah sudah kita punya penceritaan Cameron kali ni. Kita boleh
mulakan perjalanan turun lah. Last stop kita akan pergi kat BHP untuk collect Abang Azwan. Yang lain-lain tak biar stop lah. Yang lain-lain terus pergi turun. Kita pun dah sampai BHP. Kita nak collect Abang Azwan. Hopefully dia pun dah ready nak gerak lah. Mana dia tau? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Tak naik pun. Tak naik pun. Mana Abang Azwan? Ada. Dekat kat mak. Biar susun siap-siap. So untuk downhill ni aku rasa aku tak nak laju lah. Aku penat. Lagi nak kena break. Penat lenguh bahu dengan aku punya kata apa? Pergelangan. Jadi aku bersantai je. Aku berhenti tepi Sat. Aku nak charge phone. Depa dah jalan depan, tak apa. Aku pun memang nak jadi last man. So aku pelan-pelan je lah. Jadi ya, marilah kita. Tak ada on board. On board jauh sangat. Jomlah kita pelan-pelan. Bismillah. Kita dah finally sampai dekat bawah. Ni dah sampai tempat construction. Bukan construction, apa tahu. Sentiasa kotak pagi, petang, siang, malam. Bila-bila masa mesti jalan ni akan kotak. Berdebu. Ada. Currently aku last man actually. Tapi aku menunggu Hussein jadi last man pula. Ada. Saya pancit. Miau. Alhamdulillah, selesai lah sudah urusan ride Cameron kita pada hari ini. Jadi sekarang kita akan straight away pergi Bukit Gantang. Mohon isi minyak dah. Kita akan semayang kat Bukit Gantang. Kita akan rehat-rehat sekejap. And then kita akan shoot balik lah masing-masing. Yang nak balik SP macam aku balik SP seorang-seorang bah. Dia pun betul lah. Semua orang Penang, aku je SP. Hari jauh. Tapi tak apa. Tengok brother ni punya box dah melendut dah. Okay, kita dah sampai Menora. Mari Hussein. Kita dah sampai Menora lah. Dah lepas pada jalan pam. Dekat banyak Menora lah.
kita dah selesai solat dan lain-lain lah. Berehat semua dekat Bukit Gantang. Kita sambung perjalanan balik. Kita on the way pergi ke Sungai Petani Kedah. Orang lain akan balik Penang. Ada few yang dah gerak lebih awal. Hussein ER6 dah straight away. Oi, jangan dah laju. Okey. Hussein ER6 dia dah gerak awal. Dia balik Taiping. Amboi. Siap tunduk. Lepas tu Rajan dah gerak balik awal juga pasal dia ada kerja. And tadi last sekali Faiz lah gerak sebab dia nak kena sampai rumah Jawi sebelum pukul 7. Kami baru start pergerakan kami ya. Begitulah cerita dah. Bye bye. Hati-hati. Dah sampai Roja. Tengok Mak Kri kemai lagi dia layan. Arek. Exit Bukit Tambun punya ni pun dia layan tu. Okey guys, kita dah sampai tol Juru. Macam biasa tol yang agak menakutkan. Ada dek. Rekod kan? Rekod lah. So mudah-mudahan lah semua perkara dipermudahkan. Ada dek. Kalau dekat jalan kereta tak ada polis, tak tahu aku ada sini ada polis ke tak kan. Ada dek. Mamat LCV8 ni pun cuak. Clear. Alhamdulillah.